Bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, Nurul di ujung talian ya. Ya, Nurul ada pengalaman tentang apa, Nurul? Silakan. Okey, pada satu ketika ni saya tengah berbual kat telefon. Okey, menghadap saya duduk di sofa menghadap gate di luar. Ini jam berapa tu? Sekitar malam kah, pagi kah, petang kah? Sekitar dalam pukul 8 lebih malam, 8 lebih malam. Tengah duduk kat telefon, pintu saya pula grill dia kotak-kotak. Jadi kotak-kotak kecil itu kan. Jadi tak nampak full face orang yang datang yang kat luar depan pintu kan. Jadi ada benda bunyi daripada luar yang macam tengah ada kes, dia tengah tarik satu benda macam plastik itu. Jadi tapi dia cakap Assalamualaikum. Saya macam pelan je. Rupanya ni saya nampak macam nenek pakai tudung ni. Rasa macam rasa tak sedap hati tu. Saya letak telefon. Tak letak telefon tu tepi. Terus masuk ke dapur. Ibu di dapur dengar suara Assalamualaikum. Kita menyaut, tapi menyaut dia dalam hati Waalaikumsalam, tapi tak berani nak keluar tu. Suara dia macam memanggil satu benda yang macam menyeramkan gitu. Jadi saya pun biarkan nenek tu kat luar tu, biarkan dia tendam kat luar tu lah. Dan 10 minit itu baru dia jalan. Saya jalan. Bila kakak saya sebenarnya on the way nak balik tu, saya tahu kakak nampak tak nenek ni. Dia cakap, nenek ni bawa apa? Nenek ni bawa plastik bag lah. Plastik bag dia kalau apa? Saya perasan plastik bag dia kalau hitam. Tapi saya perasan juga dia pakai tudung. Jadi bila kakak saya cakap nampak, tapi nenek tu tak pakai tudung. Nenek tak pakai tudung, bawa seseorang. Aduh, nasib baik saya tu tak menegur, tapi menyaut di dalam hati tu. Menyaut balik lah, Waalaikumsalam. Itulah pengalaman yang saya rasa tak pernah terjadi, dan itu terjadi. Ini macam kes makcik kerupuk ni. Itulah dia. Itu yang waktu makcik kerupuk tengah panas. Ya lama tu, tahun lepas kan? Aha. Itu dia. Terima kasih Terima kasih.